أيها الأصدقاء، أهلا بكم بقائمتنا الجديدة. نريد أن نقص عليكم قصصا مضحكة وجذابة، ولكن فيها عبر وفوائد. هيا نبدأ. لا تنسوا الاشتراك أيضا. Hai dan Assalamualaikum. Bersama lagi kami di Al-Muttahidah Education Group. Okey, hari ini bersama saya Siti Khalijah dan kawan saya Amni. Okey, hari ini kami nak bercerita tentang kisah Juha. Okey, tapi sebelum tu, korang tahu tak siapa Juha ni? Okey, untuk orang yang mungkin dah lama dalam bidang bahasa Arab, ni, mungkin kenal lah siapa Juha ni. Okey, jadi saya nak bagi tahu lah kan, untuk orang yang mungkin tak kenal lagi siapa Juha ni kita boleh kenal dia as Pak Pandey. So, Pak Pandey dalam version Melayu ni, kita tahu dia orang yang lawak, orang yang sangat kelakar kan. Tapi dalam kelakar-kelakar dia tu sebenarnya menyampaikan pengajaran-pengajaran yang kita boleh ambil. Tapi dalam cara dia nak menyelesaikan masalah tu, lawak. Memang sangat lawak. So, Juha ni sama macam Pak Pandey tu. Okay? So, Juha ni dia ada banyak series tau. Dia ada banyak series-series yang lawak. Dan hari ni, kawan saya Amni ni, dia tertarik dengan salah satu series Juha, yang mana dia rasa cerita ni sangatlah relate dengan kita orang Melayu dekat sini. And bukan kata orang Melayu je lah, satu dunia. Okay. So, Amni tertarik dengan kisah Juha dan kata-kata manusia. Okay, dari tajuk ni pun boleh nampak dah kan apa kaitan dia dengan kehidupan kita kan. Okay, jadi kita dengar kisah-kisah yang nak disampaikan oleh Amni. Kisahnya mula pada suatu hari, Juha nak pergi ke pasar bersama anak dia. Anak dia nama Amir. Kemudian Amir ni kata dia akan sediakan kedai untuk pergi ke pasar. Biasalah sebab zaman dahulu kan, orang Arab gunakan kenderaan untuk pergi ke suatu tempat yang lain, sama ada unta ataupun kedai kan. Jadi anak dia sediakan seekor saja kedai tu. Jadi mereka kena pilih sama ada Juha ataupun anak dia yang nak tunggang kedai. Mereka bincang lah siapa yang akan tunggang kedai ni. Mereka dah bincang, anak dia yang akan tunggang kedai, ayah dia berjalan di belakang kedai. Sebab Juha kata, wahai anakku, walidaka badinun kama tara, fa ba'du sir yanfa'uhu. Maksudnya, wahai anakku, seperti yang kamu lihat, badan ayah ni agak besar. Jadi kalau berjalan tu akan beri manfaat kepada badan dia. Maksudnya boleh kurus lah kan. Jadi sebab itulah Juha tu nak berjalan. Oh, macam tu. Okay. So, kiranya waktu awal-awal perjalanan tu, ayah dia yang berjalan belakang kedai. Anak dia naik atas kedai. Oh, okay. Ni kiranya fasa pertama lah kan? Okay. Kemudian, dalam perjalanan tu, mereka bertembung dengan dua orang lelaki. Dan salah seorang daripada lelaki tersebut cakap, tengok budak tu. Dia biar je ayah dia jalan kaki. Ayah dia yang dah besarkan dia tu, dia biar je ayah dia jalan kaki. Lepas tu dia kata, fama aswa'a hadzal adab. Maksudnya, itu adalah seburuk-buruk adab. Apa tadi seburuk-buruk adab dalam bahasa Arab tadi? Fama aswa'a hadzal adab. Okey, take note tulis yang tengok video ni, tulis dalam buku tulis. Fama aswa'a al-adab. Maksud dia, maka itu adalah seburuk-buruk adab. Okey? Kita teruskan lagi. Selepas anak dia dengar perkara tersebut, mestilah anak dia akan rasa, teruknya aku ni. Jadi anak dia turun, anak dia izinkan pula ayah dia untuk naik kedai. Lepas tu, ayah dia naik lah.
Sekarang anak dia jalan dekat belakang kedai tu. Lepas tu dalam perjalanan ada sekumpulan manusia bertembung dengan mereka. Kemudian mereka cakap, tengok Juha tu. Ya laqaswati hadha rajul. Maksudnya kerasnya lelaki ni. Dia biarkan anak dia berjalan, anak dia yang kecil, yang lemah tu berjalan. Dia tunggang kedai. Tadi dia kata, ya laqaswati qalbi hadha rajul. Okay, kalau dalam bahasa Arab kan dia cakap keras kan. Maksudnya apa yang nak disampaikan dengan kerasnya tu? Adakah badan dia keras ke atau sifat dia keras ke? So lebih kalau orang Arab gunakan gunakan perkataan keras tu, dia nak maksudkan apa sebenarnya? Qaswah. Kalau kita biasa dengar perumpamaan tashbih, hati keras seperti batu. Maksudnya hati yang keras tu perbuatan yang jahat lah. Bila Juha dah dengar macam ni, Juha turun lah. Dia berhenti, dia fikir, macam mana kita nak buat ni? Nak bagi orang senang dengan perbuatan kita. Jadi kita nak buat apa sekarang? Fikir punya fikir, tu anak dia dapat idea. Anak dia katalah, apa kata kita dua-dua naik kedai ni? Mampus lah kedai tu. Okay. Okay, teruskan. Apa kita nak tahu apa jadi dengan kedai tu. Okay.